Dalam dunia pelancongan hari ini, pembelajaran tidak lagi hanya berlaku di dalam bilik kuliah. Sebagai pensyarah bagi kursus pelancongan berasaskan komuniti, saya percaya pelajar perlu merasai sendiri pengalaman sebenar bersama komuniti bagi memahami makna pelancongan yang mampan dan memberi impak kepada masyarakat. Melalui pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman, pelajar dibawa keluar daripada suasana pembelajaran tradisional untuk berinteraksi secara langsung dengan komuniti setempat di Kampung Bandar Kuala Langat. Di sini, pelajar bukan sahaja mempelajari teori pelancongan, tetapi mereka turut membina kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, kepimpinan dan empati melalui penglibatan sebenar bersama masyarakat. Pelajar juga diberi peluang memahami potensi produk pelancongan komuniti serta cabaran sebenar yang dihadapi oleh penduduk tempatan. Pendekatan ini memberi ruang kepada pelajar untuk menjadi lebih aktif, kreatif dan bertanggungjawab dalam merancang serta melaksanakan aktiviti pelancongan berasaskan komuniti. Secara tidak langsung, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyeronokkan dan relevan dengan situasi industri sebenar. Melalui pengalaman ini, pelajar dapat melihat bahawa pelancongan bukan hanya tentang destinasi dan tarikan, tetapi juga tentang hubungan manusia, pemeliharaan budaya dan pembangunan komuniti secara lestari. Akhir kata, sebagai pendidik, saya percaya pembelajaran terbaik berlaku apabila pelajar mengalami situasi sebenar di lapangan. Sebagai pendidik, saya percaya pembelajaran terbaik berlaku apabila pelajar mengalami sendiri situasi sebenar di lapangan. Pendekatan pembelajaran pelancongan berasaskan komuniti ini bukan sahaja membantu meningkatkan kefahaman pelajar, malah membentuk graduan yang lebih holistik, berdaya saing dan dekat dengan masyarakat. Kerana pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu memberi pengalaman, nilai dan impak kepada kehidupan.